Tetapi apa yang mengejutkan ialah selepas beliau meletak jawatan itu, beberapa pemimpin bersatu yang memegang jawatan dalam Perikatan Nasional juga meletak jawatan, iaitu 5 pengurusi negeri, termasuk Serius Agong lah, Azmin Ali. Macam adakah ini sesuatu yang dirancang atau mereka ni ada nak plan lain ke? Macam mana tu? Yalah, dia ni Tan Sri Bahidin ni seorang pemimpin politik yang lama, banyak pengalaman. Saya rasa apa yang dibuat tu mesti ada sebabnya yang tersusun. Dia tak akan buat kenyataan atau keputusan itu sewenang-wenang. Maklumlah dia di London, ada masa untuk memikirkan semua ini, kan? Selalunya pemimpin UMNO, pemimpin Melayu, dia buat keputusan besar-besar ni di London. Kalau dia buat di Teluk Intan ke, di Pagoh ke, ataupun di sinilah, saya tidaklah begitu bimbang. Tapi bila dia buat London, keputusan tidak di London, dan Anwar Musa pun ada bersama, jadi saya pun rasa ini ada satu permainan big play. Kalau bola sepak dia kata game changer, big play. Itulah reaksi saya lah.